Dengan RM1,900 je, korang dah boleh pergi Maldives. Bukan orang kaya je boleh pergi tau. Satu je cara nak enjoy Maldives under budget. Korang kena pergi local island macam Ukulas, Mativeri, Todu dan Rashtu. Janganlah duduk dekat water resort. Tiket flight return pun boleh dapat bawah RM1,000 tau. Tapi make sure korang book masa off season. Dari airport ke Pulau Ukulas, korang naik local ferry je. Jangan naik speedboat pula. Pilih local guest house yang selesa dan murah macam ni. Tak perlu duduk hotel villa yang mahal-mahal. Dekat guest house dah include breakfast. So, korang hanya perlu spend dekat light lunch dan dinner je dekat kedai makan tempatan. Jangan risau. Semua halal sebab Maldives ni negara 100% Muslim. Jangan lepaskan peluang pergi snorkeling, berenang dekat pantai yang clear dan cantik, tengok dolphin buat akrobatik, pegang kepala jerung, night fishing dan bergambar dekat sandbank. Dah ada dekat local island ni, korang wajib lawat kedai-kedai dekat sana, masjid tempatan, ambil OOTD dekat spots yang popular, tengok seni bina tempatan yang unik dan join aktiviti lokal macam bagi makan jerung tepi jetty macam ni. Maldives ni sama macam Kelantan dekat Malaysia. Siap ada nasi kerabu bersih Maldives lagi tau. Komen Kelantan Maldives banyak-banyak, nanti kami share bukti.